Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini sambungan untuk bab korban. Macam mana yang dikatakan korban itu wajib? Okay, yang pertama, nazar seperti seorang berkata, dia bernazarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala wajib di atas aku berkorban dengan kambing ini. Maksudnya dia dah cakap al-awal aku nak korban tahun ni. Itu memang wajib lah. Okey, atau dia cakap haiwan ni, lembu ni aku nak buat korban tahun ni. Itu memang wajib. Okey. Yang kedua, dengan taknya seperti dia, inilah korban atau dengannya katanya. Atau erti lainnya, aku jadikan ia sebagai korban. Ja'altuha udhiyatan. Pun sama. Masuk kat sini, dia tengok ternakan dia selalu lembu lah. Lembu ke kambing, dia cakap aku jadikan ia sebagai korban. Masa cakap tadi lah. Jadi hukumnya wajib. Kena buat. InsyaAllah. Itu untuk hukum yang wajib. Ataupun dia kehilangan. Contohnya, dia hilang kambing tu. Dia sebut dalam ni yang seterusnya. Dia hilang kambing tu. Kalau aku jumpa kambing tu, aku nak buat korban. Ataupun kalau aku jumpa lembu aku yang hilang tu, aku nak buat korban. Maka wajib dia berkorban. Ataupun tidak harus mentaksurkan dengan umpama menjual, menggantikannya. Yang ini panjang lebar lah. Tapi yang tadi antara contoh dia nazar, atau dia pun ta'yin, dia melafazkan niat, dia dah cakap awal-awal, ataupun dia kehilangan haiwan tu, jumpa balik dia nak korban. Jadi perkara-perkara ni kita kena ambil maklum. Benda wajib, dan ada ulama bahas juga tak boleh makanlah untuk bahagian dia. Jadi selalunya kalau untuk korban biasa, korban sunat muakkad tadi 1/3 ataupun sikit, contoh kita dapat 10 kilo, kita 1 kilo kita boleh buat makan untuk diri sendiri. Menasai afdal, ataupun Rasulullah ambil sunnah dia, ambil organ dalam lah seperti hati ke, liver ke, paru dan lain-lain. Jadi untuk yang wajib ni, ada ulama cakap hindarkan. Maksudnya kalau boleh jangan makan sebab kita dah mewajibkan korban tersebut. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.